filem Alibaba Bujang Lapuk tu mimpi sebenarnya. Bila kita tengok Alibaba Bujang Lapuk tu, kalau kita perasan, masa mula-mula kredit title yang awal, ketiga-tiga Bujang Lapuk ni pakai kod tau. Dia masuk dalam satu frame gambar, dia tunjuk. Wah tu. Dia tunjuk tu, maksudnya dia tunjuk Alibaba Bujang Lapuk. Maksudnya dia dah bagi satu establishment. Filem ni maksudnya bukan dalam kerangka reality. Maksudnya filem ni filem yang kisah fantasi. 1001 Malam. Alibaba kan. Jadi terus start filem tu. Kan Aziz Sattar pun jadi Alibaba, Samsudin jadi Kasim Baba, P. jadi Abu Hassan. Sampai akhir dia P. mati kan. Sebenarnya selepas tu kalau kita tengok, dia ada jerk sikit tau kat situ, babak tu. Terus dia buka yang kubah tadi tu yang aku cakap, tajuk filem Alibaba Bujang Lapuk ke jumpa Puteri Gunadang dengan Bujang Lapuk naik ke bulan tu kan. Sebenarnya kalau aku baca dalam keratan tu, keratan artikel tu, dia kata ketiga-tiga ni dia mimpi. Tu dia akan bercerita, kau yang nak bunuh aku, kau yang kerat badan aku. So dia cakap, kau lah ketua penyamun. Aziz kata kepada P. Ramlee. Itu sebenarnya